Fitrah tak wajib kerana Islam hanya dalam bulan Syawal. Itu kategori kedua. Jadi kita tanyalah orang miskin tadi, mereka ni dapat tak hidup dalam 2 waktu Ramadan dan Syawal? Dan ternyata dia tanya soalan tu kepada kita di pagi Syawal. Confirm lah dapat 2 waktu dah, Ramadan dengan Syawal, ya. Syarat yang ketiga, wajib bagi orang itu mempunyai makanan yang mencukupi ataupun duit untuk membeli makanan yang mencukupi bagi dirinya dan tanggungannya. Baik, nak tahu cukup tak cukup tu macam mana? Kita ambil harga fitrah yang paling minimum RM8. Katalah dalam keluarga dia ada ibu ayah 3 anak, ada 5 orang. 5 kali 8, RM40. Dia kena menyediakan untuk diri dia dan keluarga dia minimum RM40. Untuk bila? Bermula daripada terbenam matahari akhir Ramadan, masuk malam 1 Syawal hingga terbenam matahari 1 Syawal. Maknanya 24 jam. Dalam tempoh tu mesti ada minimum RM40 untuk dia makan. Ternyata bila kita tanya orang itu, di dalam poket dia ada RM50 je. Itulah duit yang terakhir dia ada. Maka RM50 tolak dengan RM40, balance berapa? RM10. RM10 itu boleh tak nak bayar fitrah? Satu keluarga? Tak boleh, pasal tak cukup. Yang cukup bayar fitrah siapa? Ayah seorang aja, suami seorang aja. Maka ketika itu yang wajib bayar fitrah cuma atas suami itu seorang aja. Bini dan anak 3 orang tak payah, pasal tak cukup. Itu maknanya mampu tadi tu. Jadi kita tanyalah kepada orang miskin yang tadi bertanya kepada kita, atau mereka ada ke tak ada duit sekarang ni yuk? Dia kata ada tak ada, dalam tabung haji ada dalam 1,000. Kena. Pasal 1,000 terlebih daripada cukup untuk menampung keperluan dia pada hari raya itu. Maka wajiblah bagi orang miskin tadi membayar fitrah dia dan anak beranak dia. Kemudian soalan seterusnya, mengkalu seorang suami koma, maka bagaimana dengan kewajipan fitrah dia, tuan-tuan? Ini soalan betul, bukan melawak orang tanya. Satu lagi, dia kata kalau suami duduk dalam penjara, apa mana membayar? Ya, jawapan ni mudah saja. Harta suami ada ke tak ada? Tu dulu tanya. Ada ustaz di luar. Jadi isteri boleh menjadi wakil kepada suami untuk membayarkan fitrah bagi suami dan juga seluruh tanggungannya dengan harta suami tadi. Tak kira lah suami duduk kat penjara ke, suami tengah koma ke, isteri ambil peranan itu. Namun yang jadi isu apabila suami tidak meninggalkan harta. Suami duduk dalam penjara contohnya. Bila nak bayar fitrah, isteri tengok dalam akaun suami banyak juga Tuan Nazir, RM4.50. Tak bayar fitrah, benda rupiah itu, ya. Maka jawapannya, kalau itulah tinggal duit, tak wajiblah bayar fitrah bagi demo semua. Satu keluarga tak wajib. Tapi jikalau tiba-tiba isteri pula ada duit, apa mana? Maka isteri bayarlah fitrah dia dan anak-anaknya dengan duit dia tadi, ya. Suami macam mana? Tak payah, pasal suami tidak menjadi tanggungan nafkah bagi isteri. Tapi kalau isteri nak bayar juga boleh. Boleh, dengan syarat dia kena khabar pada suami dia. Baik tuan-tuan, di dalam kitab fiqh dia kata seorang suami yang menyediakan pembantu rumah tangga bagi isterinya, maka berkewajipan bagi si suami itu membayarkan fitrah bagi pembantu itu. Dan ternyata itu adalah bagi pembantu yang berstatus amah. Amah ni pun tuan, hamba sahaya, ya. Baik, berlalunya waktu, sekarang ni tak ada amah dah. Yang ada sekarang maid, ya, maid. Jadi adakah majikan masih berkewajipan membayarkan fitrah maid dia? Wajib ke tidak tuan-tuan sekarang ni? Tak wajib, ya, tak wajib. Sini tak wajib juga. Sana hentam sajalah ustaz. Dengar elok ya jawapan dia. Boleh jadi wajib, boleh jadi tidak wajib. Dengan syarat tertentu. Yang pertama, menjadi wajib bagi
majikan itu untuk membayarkan fitrah pembantu rumah itu sekiranya syarat berikut dipenuhi, iaitu dia telah menikah dengan pembantu rumah itu. Dapat tak? Maknanya jadi bini dia lah cerah masa depan ya. Jadi wajiblah bagi majikan itu membayarkan fitrah pembantu rumah itu. Tapi kalau dia tak menikah ataupun tidak ada apa-apa kaitan dengan majikan, hukumnya apa? Tidak wajib bagi majikan membayarkan fitrah pembantu rumah, kecuali kalau nak bayar juga boleh, ada dua cara. Yang pertama, pembantu rumah tu mewakilkan kepada majikan untuk bayar. Tuan, saya mau bayar fitrah, ini duit saya, dibagi kepada majikan. Ataupun yang kedua, majikan meminta izin daripada pembantu rumahnya untuk membayarkan fitrah bagi pihak dirinya, dan dengan izin itu bolehlah dia bayarkan. Baik. Kemudian ada orang tanya, kes seorang lelaki yang menikah dengan perempuan yang mempunyai anak, maknanya ada anak tiri. Kita telah bagi tahu di banyak forum lah ya, bapa tiri tidak wajib membayarkan fitrah anak tiri. Yang wajib membayarkan fitrah anak tiri ialah bapa kandung. Maka wajib bagi bapa tiri minta izin dari bapa kandung. Tiba-tiba bapa kandung meninggal, maka bagaimana cara nak minta izin, tuan? Jawapan dia naik kepada datuk kandung. Maka wajib bagi bapa tiri cari datuk kandung. Cari-cari datuk kandung meninggal juga. Maka nak minta izin siapa? Naik kepada atas lagi, nyang kandung. Nyang kandung pun meninggal, nyek kandung. Oh, melampau lah tu, kalau ada datuk pun meninggal, nyek lagi lah meninggal. Apa mana nak minta izin, ustaz? Payah benar nak bayar fitrahnya pun. Turun balik ke bawah, pergi kepada, ketika itu mintalah izin daripada ibu anak-anak tiri tersebut. Siapa, tuan-tuan? Bini dia lah. Baru bercadang nak minta izin, meninggal pula bini. Alamak, meninggal saja. Macam mana ustaz nak minta izin ni? Bini pula meninggal. Mintalah izin pada bapa bini, bapa mentua dia lah, meninggal juga. Samalah minta pada atuknya. Atuk pun meninggal, nyang meninggal. Tak ada semua. Maka Mika lah bayar bagi anak-anak tiri itu, kerana ketika itu Mika lah yang dianggap sebagai penjaganya. Kemudian orang tanya, kalau anak luar nikah apa mana, ustaz? Anak luar nikah pula. Anak luar nikah ni, minta maaf cakap, dia tak ada ayah. Maka siapakah yang menjadi penanggung nafkah dia sekarang? Maknya. Maka wajiblah maknya tadi membayarkan fitrah bagi anak-anak luar nikah tersebut. Baik, soalan seterusnya, apabila nak membayar zakat fitrah ini, di manakah tempat yang paling afdal, tuan-tuan? Dalam pendapat yang muktamad di sisi mazhab Syafi'i, kalau ada dua perkara ini, itulah tempat yang paling afdal. Iaitu yang pertama, di situlah kita bermustautin, dan di situ jugalah kita menyambut satu Syawal. Itu paling afdal. Contoh nazir kita puasanya di Selangor, beraya pun di Selangor. Contoh ya. Maka di Selangor lah yang paling afdal membayarnya. Pun begitu, apa yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan, kebanyakan kita mustautinnya di lain, berayanya di lain. Ya, contoh saya lah, mustautinnya di mana? Tempat teman mustautin mana, teman? Teman wilayah. Kampung Melayu Frame, Kepung Wilayah. Bukan Selangor. Khoja Selangor, ya. Beraya mana yuk? Mana lagi Kuala Kangsar, ya. Sungai Siput. Berapa mana yang bayar fitrah Mika? Maka dalam konteks itu, fuqaha menyatakan tempat yang paling afdal bagi saya untuk bayar fitrah saya ialah di manakah badan saya berada ketika satu Syawal menjelma.
Maknanya di Perak lah, ya. Pun begitu, apakah jika seseorang itu telah pun menunaikan fitrah dia di tempat dia Mastotin, contohnya di Selangor, lepas tu dia balik beraya dekat kampung, dia kena bayar semula. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Satu kata kena ulang balik, satu kata tak payah ulang balik. Jadi kita pakai pendapat yang kedua lah, tak payah nak ulang balik dah, pasal dah sah dah pembayaran fitrah kita yang pertama tadi. Cuma kalau nak dapat juga pahala afdal, bayar. Dan itulah perkara yang saya dah buat bertahun-tahun, ya. Saya akan bayar fitrah saya dan keluarga saya di 3 tempat. Tempat Mastatin wilayah, tempat saya mencari makan Selangor, dan tempat kami beraya di Perak. Jadi tak ada negeri mana boleh marah, semua dapat. Tercerah masa depan, ya. Kalau nak buat, tak nak buat tak apa. Memadai dah yang pertama kita bayar di tempat Mastatin. Ada baru ni soalan klasik kapal. Dia belayar 6 bulan laut, 6 bulan darat, ya. Kemudian tahun ni dia berlayar entah di mana nyambut raya pun tak tahulah. Boleh jadi tengah laut, boleh jadi kapal menyandar di Afrika Selatan. Anak bini mana? Anak bini di Malaysia, di Selangor, ataupun di Selangor lah. Jadi bagaimana rupa fitrahnya? Jawapan dia, fitrah anak bini bayar di tempat Mastatin di Selangor. Yang dia tu di mana? Dia bayar tempat mana dia menyambut raya. Tapi kalau dia pening nak bayar, tak tahu dekat mana nak bayar, pada sekarang boleh, dia online kan. Boleh saja dia mewakilkan kepada isterinya untuk membayarkan fitrah dia. Kemudian orang tanya, kita ni digalakkan sangat-sangat membayar fitrah pada waktu afdal. Waktu afdal ni bila tuan-tuan? Cek khabar. Pagi raya, ya. Tetapi kenapa hari ni pihak Lembaga Zakat Selangor misalnya menggalakkan kita keluar awal, atau bukan menggalakkan pun, dia mengharuskan, ya. Jawapan dia tuan-tuan, kerana memang betul waktu membayar fitrah ni jangan kita fokus hanya pada pagi raya. Kerana fuqaha telah membahagikan waktu untuk membayar fitrah ni pada 5, tuan-tuan. Masing-masing dia ada dalil dia. Yang pertama, waktu harus bermula dari saat terbenam matahari akhir Syaban masuk malam 1 Ramadan. Masuk malam 1 Ramadan tu dah boleh bayar dah sebenar. Itu waktu harus. Sekarang ni kita duduk dalam fasa waktu harus. Waktu kedua disebut waktu wajib. Bila memulanya? Terbenam saja matahari akhir Ramadan masuk malam 1 Syawal. Itu waktu wajib. Waktu ketiga waktu afdal ataupun sunat. Sebaik saya terbit matahari, terbit fajar subuh 1 Syawal hingga selesai imam mendirikan solat Aidil Fitri. Itu hingga imam mengangkat takbir solat Aid, itu waktu sunat, ya. Terbit fajar hingga solat didirikan, itu waktu sunat. Waktu yang keempat waktu makruh. Waktu makruh ialah sebaik saja imam selesai mengerjakan solat Aid. Salam yang pertama tu Assalamualaikum, masuk waktu makruh dah, ya. Dan waktu yang kelima waktu haram, iaitu sebaik saja terbenam matahari 1 Syawal masuk malam 2 Syawal hinggalah seterusnya sudah masuk waktu haram. Baik, kita tengok waktu harus ni tuan-tuan, sehingga saat akhir sebelum masuk Syawal. Ada tak dalil yang mengharuskan kita bayar awal ni? Ada tuan-tuan. Satu hadis daripada Ibnu Umar, hadis kuat, ya, hadis sahih, rawahu Imam Al-Bukhari. Ibnu Umar beritahu, kami para sahabat Nabi ada yang membayar zakat fitrah kami 1 atau 2 hari sebelum masuknya hari raya. Maknanya perbuatan itu lebih awal daripada pagi raya, dan Nabi tidak pun menegah mereka untuk melaksanakannya. Maka itu menjadi dalil. Sebab apa tuan-tuan? Dia tujuan
fitrah ni, kalau kita tengok pada hadis sahih, hadis rawahu Abu Daud daripada Ibnu Abbas, ada 3 sebab kenapa Nabi suruh kita bagi fitrah. Yang ketiga tu disebut sebagai it'amul masakin, memberi makan kepada orang miskin. Apakah isyarat ataupun hikmah di sebalik memberi makan pada orang miskin tu? Iaitu mengembirakan orang miskin. Kalau kita bayar fitrah kita last minute, sempat tu orang miskin nak gunakan duit tu untuk belanja dia? Sempat tak? Tak sempat. Sebab tu bila kita bayar lebih awal, secara logiknya sempatlah kita nak bantu orang miskin tu berbelanja lebih awal untuk membuat persiapan. Maka sebab itulah pusat-pusat zakat ya galakkan kita ni, kalau janganlah tangguh last minute ya. Baik, adapun waktu yang makruh tadi selepas dari sembahyang raya, ada soalan ditanya, ustaz, bukankah dalam satu hadis rawahu Abu Daud juga dia khabar, barang siapa yang membayar zakat fitrahnya selepas daripada imam selesai sembahyang raya, maka ia menjadi satu sedekah daripada sedekah biasa. Jadi adakah ketika itu sudah tidak sah fitrahnya? Kan? Jawapannya tuan-tuan, fitrah itu masih sah hukumnya. Cuma pahalanya telah berkurangan, turun derajat daripada pahala wajib jadi pahala sedekah. Pasal apa dia jadi robi tu? Kerana perbuatan membayar zakat fitrah sehingga selepas sembahyang raya itu adalah dilarang oleh Rasulullah, bercanggah dengan sunnah Nabi, khilafus sunnah ya. Maka orang yang sengaja membiarkan dirinya bayar fitrah lambat hingga masuk waktu itu, dia telah menceburkan dirinya kepada makruh. Jadi pahala tu berkurang. Sah tetap sah. Jangan kata waktu makruh, kalau orang tu terlupa bayar fitrah hingga melewati malam 1 Syawal, masuk 2 Syawal dan seterusnya tuan-tuan. Bila dia teringat Tuan Aziz? Bila dia teringat tak bayar fitrah? 14 Syawal. 2 minggu beraya baru teringat tak bayar fitrah. Apa hukum tuan? Cakap apa? Dosa lah ya. Setiap malam yang berlalu itu, setiap hari yang berlalu daripada 2 Syawal ke atas, dia berada dalam keadaan haram yang berpanjangan ya. Haram. Itu sebab tu haram. 14 hari dia tak bayar, 14 hari haram. Dosa. Bila banyak sangat haram ni, orang Arab panggil apa tuan? Haram yang bertambah. Bahasa Arabnya apa? Haram ziyadah. Itu haram ziyadah. Dapat ke orang Melayu jadi haram? Tuan-tuan sebutlah, saya tak sebut. Jadi lepas ni tukar. Tukar ya. Haram J tu tukar pada haram ziyadah lah. Kamu ni haram ziyadah sungguh. Sedap sikit dengarnya ya. Jadi nak buat apa mana tuan? Cakap apa? Raya ke-14 baru teringat tak bayar. Maka pada saat itu hukumnya sudah menjadi qada zakat fitrah. Satu soalan tuan-tuan, pernah ditanya kepada satu orang ustaz di TV lah. Saya kebetulan tengok TV tu. Dia kata, ustaz, kalau terlupa bayar fitrah nak buat apa mana? Ustaz tu pun jawab, wajib qada. Saya kata betul jawapan ustaz tu ya. Bila ditanya lagi, bila nak qada ustaz? Yang ni problem sikit. Ustaz tu kata kena tunggu Ramadan akan datang untuk qada fitrah. Cerah masa depan. Saya kata ni jawapan ni cerah masa depan ni ya. Siapa pula nak tunggu Ramadan akan datang baru nak qada ya. Kita kena faham lah tuan-tuan, dalam ibadah dia ada tunai dan ada hutang. Bila kita sebut qadaan, dia hutang. Bila adaan, dia tunai. Benda yang adaan, yang tunai ada waktunya. Yang qadaan tak ada waktu. Contoh kita niat puasa, nawaitu saumaradin an adai kan. Fardhi syahr Ramadan, tak boleh lah nak adai dalam bulan lain. Tapi bila nak qada puasa, boleh tak buat dalam bulan lain? Tak ada masalah, tidak terikat dengan waktu.
Jadi begitu juga nak qada zakat fitrah, apakah nak tunggu Ramadan akan datang? Bahaya tuan-tuan jawapan tu. Pasal kita takut dek kerana nak nunggu Ramadan akan datang, tiba-tiba meninggal member. Dia meninggal dalam keadaan berhutang, tuan-tuan. Apa hukum orang meninggal dalam keadaan berhutang, Tuan Nazir? Bahaya tak? Oh, bahaya. Nabi tak nak sembahyang jenazah orang berhutang. Orang mati syahid pun tak boleh masuk syurga terus pasal ada hutang. Maka kita tak boleh biar diri kita berlama-lama dalam keadaan hutang. Maka bila nak qada, Ustaz? Jawapan dia leletu juga. Maksudnya leletu tu bila dia teringat dia tak bayar. Ada tak dalil dalam hukum ni, tuan? Adalah. Dia qiyah kepada qada solat. Nabi sebut dalam satu hadis sahih rawahu Imam Muslim dan Anas bin Malik, Nabi kata idza raqada ahadukum 'anis salah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha. Apabila salah seorang dalam kalangan kamu dia tertidur atau terlupa hingga luput solatnya, maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia teringat akannya. Tu dalilnya. Saat dia teringat tu bila? Kita contohlah terletih benar malam tadi qiyamul lail, pukul 5 baru letak kepala, hanyut terus. Pukul 5 pagi, hanyut terus. Sedar-sedar Tuan Nazir, pukul 8 pagi. Subuh dah lepas dah. Maka fal yusalliha idza zakaraha. Dirikan solat subuh tu pada pukul 8 saat kamu teringat kamu boleh tunaikan solat subuh. Jadi bila dia teringat dia tak bayar fitrah lagi tu. 14 Syawal wajib baginya pada 14 Syawal itu juga membayarkan fitrah dia, bukan tunggu Ramadan akan datang ataupun raya yang akan datang. Cuma soalan dia apa mana nak bayar fitrah, cakap apa? Pasal tu amil fitrah dah tutup buku. Senang aja zaman ni, tuan-tuan. Pakai je handphone, gadget je. Ataupun kalau muka tak malu, pergilah pejabat zakat bayar, kan? Declare lah, saya sebenarnya lupa nak bayar fitrah. Malu lu, kan? Tak payah sibuk-sibuk lagi jabat zakat. Bawa keluar handphone, pergi dekat bahagian pembayaran zakat, pilih jenis zakat, pilih qada. Qada tu umum, semua jenis zakat boleh qada, masukkan amount, bayar, selesai. Ya. Kemudian tuan-tuan, ni timbul isu wakalah. Masuk insya-Allah belum? Belum. Bolehkah kita membayar zakat dengan mewakilkan kepada orang? Jawapan dia hukumnya harus. Termasuklah andai kata orang yang kita wakilkan itu bukan Islam sekalipun. Hukumnya harus. Sebab tu bukan zakat dia, tu zakat kita. Contoh kita berjiran dengan acong. Dengan belah kanan acong, belah kiri mutusami. Dua-dua bukan Islam, kan? Satu petang kita tak larat nak pergi bayar fitrah. Esok nak raya dah ni. Kita pun tanya, acong, you mau pergi mana? Saya mau pergi bazar Ramadan. You lalu tak depan Masjid Al-Khairiyah? Lalu. Acong, ini saya punya duit bolehkah you bayar saya punya fitrah satu keluarga? Dia pun ambil duit tu, datang ke masjid, beratur bersama-sama dengan orang Islam yang lain nak bayar zakat fitrah. Macam ni Tuan Nazir, beratur dengan orang Islam yang lain. Dia pakai seluar pendek betul. Sampai depan tuan, sampai dekat tu Amil, ada dua kemungkinan berlaku lah, ya. Sama dia acong meninggal tak pun tu Amil meninggal. Pasal memang pernah berlaku, tu Amil tolak pembayaran. Tu Amil tolak pembayaran acong. Ni cerita betul. Ada satu masjid. Saya kata, kenapa mereka tolak? You lah ustaz, dia bukan Islam. Saya kata, dia bayar fitrah siapa? Fitrah dia ke ataupun fitrah orang wakil ke dia? Dia khabar ke saya, dia bawa fitrah orang Islam lah nak bayar. Yang mereka tolak pasal apa? Boleh terima. Oh ya ke ustaz? Apa itu lain kali tanya dulu barulah buat keputusan, ya. Jangan tolak mentah-mentah, ya. Sebab dalam ibadah zakat ada dua rukun. Yang pertama niat, yang kedua perpindahan harta daripada pembayar kepada amil. Jangan kata acong tu beratur, tuan-tuan. Bila saya, contohlah kita serahkan duit
zakat fitrah kepada acong, serah tu sesaja ke ada niat tu? Mesti ada niat untuk membayar. Niat dah berlaku. Acong ambil dia tu, dia datang ke masjid, dia tak nak beratur sebab dia tengok semua yang beratur tu orang Islam. Dia duduk daripada pintu pagar, dia pun panggil kita. Ayah, Tok Amel lah, ini Louis ini Abu punya Louis mau bayar fitrah. Dia pun ambil batu, gulung duit tu, dia baling daripada pagar. Kita pun sambut. Sah fitrah tu. Pasal apa? Dah berlaku perpindahan harta. Cuma tak ada buat orang itu. Teman nak kabur hukum kan. Jadi tak ada berbangkit lah. Bukan Islam bayar. Hatta tuan-tuan, katakanlah orang bukan Islam, dia berkerah nak bayar fitrah. Kita boleh terima tak fitrah dia? Dia berkerah nak bayar, boleh terima tak? Terima je lah. Tidak ada masalah bagi dia. Ya? Hukumnya tak jadi fitrah. Jadi apa? Jadi duit je lah. Ya? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lagi 2 minit. Okay, kita tengok. Kemudian tuan-tuan, orang yang makan, baru ni saya dapat soalan pelik sikit. Satu orang lelaki dia kata, Ustaz, saya tak makan nasi Ustaz. Jadi macam mana nak meletakkan harga fitrah saya? Saya kata, Mika makan apa? Tak makan nasi. Saya makan ubi. Pulak dah. Tu. Dia makan ubi. Saya kata, rega sekilo ubi berapa? Dia ubi pun banyak jenis kan. Ubi meher, ubi murah, ubi biasa-biasa. Dia kata, harga ubi dia tu sekilo lebih kurang beras grade ni. Adalah grade-nya. Saya kata ikut grade tu. Ya, Mika ambil rega yang sama dengan beras, maka ikutlah grade beras itu. Kalau grade beras SST ataupun beras import putih tu, itu yang sama rega, ambil reganya. Tapi kalau ambil beras yang basmati kita, bayar dengan harga beras. Ikut dia punya harga. Satu lagi soalan, dia kata, Ustaz, saya ni keluarga saya tak tentu. Kadang makan beras murah, kadang makan beras meher, kadang beras murah, kadang beras meher. Atau apa mana nak nentu harga fitrah? Saya kata, senang-senang ambil yang tengah lah saya kata. Ya, ambil yang tengah, RM16. Tiba-tiba ada orang kata, Ustaz, saya makanan saya tu lebih rendah daripada harga fitrah yang paling rendah. Harga fitrah yang paling rendah RM8. Kalau dikonvert kepada kilo, maknanya 2.6 kilo. Ketika itu rega 1 kilo lebih kurang RM3 lebih something lah. Katalah dia makan yang reganya lebih rendah daripada RM3 kan? RM1 lah kita kabar ya. Jadi RM1 kalau kali dengan 2.6 maknanya ada lebih kurang RM3. Boleh tak dia nak bayar fitrah dia dengan rega RM3? Dia tak nak ambil rega RM8. Boleh tak dia tuan? Tak boleh. Dia mesti ambil rega yang minimum RM8. Sebab rega RM8 itu disebut sebagai makanan yang dimakan oleh majoriti umat Islam di Selangor. Dia panggil putul balad. Manakala yang RM16 dengan RM25 itu adalah makanan yang bersifat put al-nafsi. Maknanya yang selalu dimakan oleh orang tu sendiri. Kemudian tuan-tuan, kita bagi dalam azan dulu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi sudah sampai saatnya kita menangguhkan dulu tazkirah kita. Cuma pesan saya, andai kata ada sebarang persoalan, ragu-ragu dan sebagainya, orang putih kata do not hesitate to ask us in Lembaga Zakat Selangor lah ya. Telefon lah, jangan buat-buat tahu ya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita sepanjang Ramadan ini dan juga mendapat kemenangan yang sebenar di Syawal yang mulia nanti. Wallahu taala a'lam. Aqulu qali hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.